Lampu yang model ni dia ada bagi bracket macam ni. Bracket dia ni korang boleh adjust tau. Lepas je tampal, korang boleh adjust dia punya angle lampu ni. Nak suluh bawah macam ni boleh, nak suluh dongak macam ni pun boleh. Yang ni lampu solar yang sangat fleksibel, mudah untuk korang gantung mana-mana. Gantung dekat garaj kereta macam ni boleh, gantung dekat dinding rumah macam ni boleh. Yang model ni saya dah repeat banyak biji sebab harga dia bajet. Tapi cahaya dia ni terang. Kalau korang tengok cahaya dia ni boleh maintain terang macam ni dari maghrib sampai subuh dengan sangat selamba. Walaupun harga bajet tapi kualiti dia ni memang padu. Saya dah repeat banyak biji, memang baloi. Lampu ni kalau korang pasang banyak-banyak pun tak payah nak risau bil elektrik tinggi. Sebab dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sidu. Kalau korang nak pasang lampu ni, panel dia ni korang kena letak dekat tempat yang kena cahaya matahari. Waktu siang dia akan cas dengan automatik. Waktu malam dia akan nyala dengan sendiri pula. Korang yang jenis suka tinggal rumah, pakai lampu solar macam ni, rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang sebab lampu ni dia akan nyala dengan sendiri. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala dengan sendiri, lampu pula automatik macam ni, boleh cas guna cahaya matahari, tak payah nak bayar bil elektrik walaupun pasang banyak, korang boleh cek lampu solar yang model ni. Mudah untuk gantung. Saya dah repeat banyak biji.